semua, hari ni kita berada di Takeshita Street di Harajuku. Hai semua, selamat datang ke episod 5 Jalan-Jalan Rentan. Hari ni kami berada di salah satu tempat ikonik yang penuh warna-warni di Tokyo, Takeshita Street, Harajuku. So, Takeshita Street ni bukan sekadar lorong beli belah yang biasa tau, tapi ia adalah simbol budaya kawaii Jepun. Kat sinilah lahirnya pelbagai trend fashion remaja Tokyo sejak tahun 1970-an lagi. Dari gaya Lolita, punk sampai ke Harajuku street fashion yang pelik tapi kreatif, semuanya bermula dari sini. Jalan ni panjang dia lebih kurang 400 meter je, tapi padat dengan kedai yang jual macam-macam dari krep manis, baju vintage hingga ke photo booth yang menjadi kegilaan anak muda Jepun. Takeshita Street ni juga sangat popular dalam kalangan pelancong sebab vibe dia memang meriah gila. Bayangkan setiap hari beribu-ribu orang yang lalu lalang kat sini dan suasana dia tetap ceria dan penuh warna. So, kalau datang ke Tokyo, tempat ni memang wajib singgah sebab inilah the heart of Harajuku culture. So, jom kita tengok apa yang menarik dekat sini. Kedai pertama yang kami masuk mestilah Daiso. Daiso kat sini meriah dan padat dengan pelbagai barangan unik Jepun. Dari aksesori, makanan ringan sampai barangan dekor rumah, semua ada dengan harga bajet tapi kualiti tip-top. Memang tempat wajib singgah kalau nak beli oleh-oleh murah. Patut aku ni? Patut? Apa ni empat di mana siapa? Okey, aku nak posen dulu. Okay. Ingat kedai ni Lock. Ting. Nampak Gojo bagi tahu Ni apa? Dengan DS. Mini Q. Next, kami masuk pula Pet Paradise. Kedai ni memang comel habis, penuh dengan barangan majikan yang kawaii. So, kalau korang yang ada majikan kat rumah tu, jangan lupa singgah sini, okey? Mahal berbaju aku. Baju aku kat Uniqlo 790 yen je tau. Panas lah kat Malaysia. Okay, settle kat sini. 17,000 Zam. Sebanyak cash yang kau bawa je. Settle. Dah. Happy mother. Wow. Lepas puas pusing dekat area sini, kami singgah pula dekat kedai viral Long Longer Longest. Kedai yang terkenal dengan kentang goreng super panjang. Jadi jom kita tengok berapa panjang kentang dia. Butter soy sauce. Dan inilah dia Takeshita Street. Lepas beberapa jam jalan-jalan, shopping dan makan, akhirnya kami sampai ke penghujung jalan. Dan bila tengok ke atas, gambar kami terpancar besar di pintu gerbang Takeshita Street. Rasa macam satu penghargaan kecil lepas seharian pusing Harajuku. Penutup yang manis untuk hari ni, Takeshita Street, you've been amazing and I will definitely come back one day. Okey, destinasi seterusnya. Sekarang kita akan ke Shibuya. Macam biasa, naik train dari Takeshita Street ni, perjalanan ke Shibuya tak jauh, lebih kurang 10 minit je. Ini adalah keadaan Shibuya. Sangat ramai orang. Kita akan ke Hachiko Exit nak jumpa anjir yang famous itu. Dah sampai Shibuya Station, kalau nak jumpa Hachiko, korang kena cari Hachiko Exit. Senang je, ikut je papan tanda yang tulis Hachiko Exit. Exit Hachiko ni famous sebab akan terus bawa kita ke area Shibuya Crossing. Inilah dia Hachiko. Statue ni betul-betul di depan stesen. Sebelah kanan korang kalau keluar ikut Hachiko Exit. Memang senang nak jumpa, semua orang nampak je. Untuk korang yang tak tahu, Hachiko ni famous sebab kesetiaannya.
Dia seekor anjing Akita yang setiap hari akan tunggu tuan dia, Profesor Ueno, di Shibuya Station walaupun Profesor tu dah meninggal dunia. Hachiko tunggu hampir selama 10 tahun setiap hari sampai dia sendiri meninggal. Sebab tu dia jadi simbol kesetiaan di Jepun dan statu ni dibina sebagai tanda penghormatan. Okay guys, sekarang kita berada di anjing. Anjing ini bukan anjing biasa-biasa. Anjing ini luar biasa ya. It's called Hachiko, the meaning of loyalty. Kita manusia pun tak loyal, lagi anjing. Lepas selesai melawat Hachiko, kami jalan kaki ke Gyumon Halal Ramen. Untuk yang nak datang, kedai ni cuma lebih kurang 5 hingga 7 minit jalan kaki dari Hachiko Exit. Okay guys, selepas mengikuti saya punya GPS barulah dapat ya. Ya, kalau tak kita matikan payas. Itulah. Gyumon ni sebenarnya tak sikit dalam building, so korang kena perhati papan tanda. Kedai dia ni di basement, jadi bila sampai kena turun tangga. Jangan risau, signboard dia jelas, ada tulisan Halal Ramen. Kedai ni cozy, agak kecil tapi kemas. Ada beberapa meja untuk dine in. Sebabkan kedai ni dekat basement, suasana agak intimate, sesuai kalau nak enjoy ramen panas-panas selepas jalan panjang di Shibuya. Dan yang bestnya, Gyumon Halal Ramen ni memang disahkan halal. So untuk Muslim traveller yang craving ramen dekat Tokyo, tempat ni memang perfect spot. Ramen dia famous dan sedap, memang tak rugi jalan kaki dari Hachiko Exit. So jom tengok kita orang makan ramen, tapi tak ada rentan sangat lah sebab tak cukup ahli. 1 sirloin spicy wagyu ramen, 1 giant crispy karage ramen, 1 white giant crispy karage ramen, 1 green hot green tea, 1 Coke Zero with ice. 1 ice green tea. Thank you so much. You're so kind. so sweet smile. Thank you. A few moments later. Apa cakap itu? Saya takut sebenarnya akan hari ni makan tak kena coklat. takut. Sudah coklat sebelum. Tapi tengok ni, dia bagi beef. Selamat baju saya. Apa coklat? Betul-betul. Kita orang jalan kat sini. Sedap. Okay, bye. Semua karage yang kita bagi ni, semua dia lain actually. Mempunyai keunikan tersendiri. Betul. Bake pakai beef. Okay. Oh my god. It's not my size. It's okay. Rasa santan kot. Santan mak lu. Apa dia? Santan? No, I don't think so. Sedap. Pedas tak Sam? Tak. Tak pedas. I haven't tasted the wagyu. Sekarang baru nak rasa dia punya kuah. Sedap. Show me the wagyu. Wah. Si glutch. Tak tahu betul ke tak? Betul. Lembut. Marvelous. Babe, rasa dia. Lepas kenyang makan Gyumon Halal Ramen, kami teruskan perjalanan ke Big Camera di Shibuya. Tapi tengah jalan tu kami ternampak sesuatu yang unik. Ada beberapa kumpulan orang tengah drive go-kart dekat tengah bandar Shibuya. Rupa-rupanya ni Shibuya Go-Kart Tour, aktiviti popular dekat Tokyo ni. Pelancong boleh sewa go-kart dan pusing bandar ikut guide. Kadang-kadang diorang akan pakai kostum anime atau karakter game. Memang meriah, nampak semua orang happy. Bayangkan bawa go-kart sendiri lalu di tengah-tengah Shibuya Crossing ni. Memang once in a lifetime experience. Tapi sayang sebab masa kami singkat kat Jepun ni tak sempat nak try. So next trip to Japan, this is definitely on my list. Okay, lupakan pasal go-kart tu. Jom kita sambung tour dekat dalam Big Camera. Di Big Camera, kita nak cari peralatan tambahan untuk kamera kita. Seperti SD card, bateri tambahan. Dan mungkin kalau kamera murah kita beli juga. Gila flawless oh. Lumix. Cantik.
Lepas keluar dari Big Camera, kami singgah pula ke ABC Mart Shibuya. Misi kali ni kasut. 1, 2, 3, 4, 5. We're going on a ride with some girls I know. Do you wanna go? You can tell me when. Gonna do it again. Sebab tersidai lama kat dalam ABC Mart, aku decide nak sambung bersidai dekat luar sambil tengok suasana Shibuya. Macam mana perasaan kena sidai? Jangan tekan-tekan. Biar ditekan, jangan kena tekan. Ya. One eternity later. Ada dua. Kita beli dua-dua lah yang kita sarung. Jarang lah kita nak beli. Itu pakai. Nak makan sebab nak bagi keselesaan. Next, kita akan ke Second Street, Bandel. So come on, let's run to the avenue where we shopping for shoes. Catch the feeling. Can you feel it now? Catch the feeling. Can you feel it now? Can you feel it now? Catch the feeling. 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 Can you Okay guys, kita dah habis shopping dekat Shibuya. Saya nak cakap sikit dulu. Boleh. Sila. Okay, sila. Guys, hari ni hari ke-4 kita merentai. Guys, hari ni kita sangat-sangat merentan sebab ada seorang daripada ahli kumpulan kita orang ni, dia tak jumpa barang dia. Tak tahulah kenapa, orang lain semua jumpa. Tengok ni orang lain. Orang baby pun ada. Sekarang ni kita nak ke Shibuya Crossing, kita ambil gambar. Lepas tu kita akan gerak ke Shinjuku. Let's go. So macam mana perasaan hari ni? Hari ni kita cuba menghabiskan duit. Tapi dah duit, tu gaji je dah. So dan hari ni ambil barang tu kita dah berkira sikit. Okay. All out hari ni sebab besok kita one day kat Disney. Puas hati ke hari ni? Puas hati cuma barang mak saya satu pun tak dapat. Bahaya. Tapi saya dah hantar adik saya untuk pergi Shinjuku dulu untuk cari handbag mak saya. Dia kata dia ingat kita orang kat sana dah. Belum. Dia tunggu orang-orang merentan. Saya lah orang yang merentan tu. So macam yang kita dapat lihat, peri rentan dah bermula menandakan sudah masuk waktu merentan. Jadi disebabkan dah lama tak merentan, jadi jom layan geng rentan-merentan di tengah-tengah Shibuya. Okey, sekarang cepat jom. Tak kisah dah lantak lah kamu tu apa-apa. Dia nak berambut juga. Bukan saja hilangkan rentan. Kiri. Kanan. Esok tak kan? Nanti lah. Nanti ada pengalaman. Saya. Boleh nanti kita cakap. Macam mana perasaan hari ni? Dapat barang-barang semua? Udi Baba. Belum. Apa? Lupa. Tak tahulah. Aduh, jangan getan. Yang ini je baju Baba. Ponjok bodoh ni. Saya satu helai je. Kasut salah kali ni memang kasut saya satu. Tunang saya. Okey. Tuan. Tak buta pula. Tepi. Dia nak seorang. Ya, saja menyemak telefon dia. 1, 2, 3. Orang tadi kat siapa lagi lah ni. Tengah jalan. Okey. Tadi kena ke? Jom. Daripada mana? Tapi kalau nak jalan dulu sama. Nak jalan. Tadi kamu maafkan saya. Selesai merentan di tengah-tengah Shibuya, kami tak lepaskan peluang untuk ambil gambar dekat Shibuya Crossing, antara persimpangan paling sibuk di dunia.
Okay. Tak suka serabutan. You ni? Dah habis dah? Cukup ni ambil gambar. Kita tamat dah. Lepas puas bergambar, kami terus bergerak ke lokasi dinner. Tapi sayangnya tak sempat nak record sebab semua dah lapar sangat. Dengan itu, berakhirlah episod kali ini. Hari yang padat, penuh dengan rentan dan Shibuya memang tak pernah mengecewakan. Stay tune guys, sebab episod seterusnya akan jadi second last episode dan kita akan ke tempat impian ramai iaitu Disney Sea, Japan. Second last day di keindahan Disney Sea lah untuk hari ni. Sama ya Disney Sea. Kenapa kita kat sini? Ini bukan jiwa saya. You die! Bau mercury, bau mercury. Sulfur, sulfur.